Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang masalah Grab atau e-hailing. Okay, sebelum nak update pasal Grab banyak pula update dalam seminggu dua ni. Kan? Banyak pula. Sekali dia bagi kemas kini tu banyak. Kan? Banyak benda dia bagi. Okay. Tapi sebelum kita cerita pasal Grab ni, aku dah ada letak video tu dekat apa nama ni. Ni yang aku tengok lah. Uber Uber dekat US. Okay. Yang aku jadi tak boleh belah. Okay, Uber. Sebab video tu boleh tahan baru lagi, babe. Boleh tahan baru lagi. Di mana? Polis tu tahan dia. Dia tengah bawa orang lah. Dia tengah bawa orang. Tapi masa dia nak drop tu, polis cakap tak apa. Yang orang ni boleh turun lah. Memang nak cerita dengan kau je. Rupanya dia punya kereta rotek dah mati kot. Lebih kurang. Macam tu lah kot cerita dia. Rotek dia dah mati. Lepas tu aku cakap dah rotek dah mati, macam mana siap kau boleh melayan, boleh on lagi Uber kan? Ni okay. Boleh pula melayan apa nama ni, Uber kan? Boleh melayan lagi, boleh on lagi. Kau ni boleh on lagi, boleh dapat job lagi. Aku jadi macam mana kan? Macam mana kau buat kan? Macam mana kau buat ni? Macam mana kau buat sampai yelah masih boleh dapat job kan? Lepas tu aku bila baca-baca komen, yelah sebab dekat US dia 50 buah negeri kan. Okay, 50 buah negeri, lain negeri, lain undang-undangnya. Kan, ada tak silap aku ada negeri dia dekat US tu, kereta tak payah letak nombor plate pun tak apa kan? Tak payah letak nombor plate pun tak apa. Tapi bila polis tahan minta kau tu, kau kena bagilah kan. Ada negeri macam tu lah. Dia lain negeri lain. Macam kita kat Malaysia pun sama juga. Lebih kurang lain negeri. Dekat negeri ni boleh, negeri tu tak boleh pula kan. Kita kat Malaysia pun sama, tinggal lagi kita tak sangat lah kan. Tak sangat. Kebanyakan undang-undang tu negeri ni sama. Yang nampak beza sikit, kita belah kita kat sini yang tanah Melayu ni dengan Sabah Sarawak tu. Itu pun tak semua benda. Macam sebab Sabah Sarawak bila nak join kita merdeka kan, nak join Malaysia, benda yang diikut kita 3 benda kan. Apa nama ni, pendidikan, keselamatan, kesihatan. So tu je yang sama. Tu je yang sama dengan kita kat sini. Yang benda lain macam bomba ke, bomba tak, bomba jatuh keselamatan, JKR ke kan, APAD ke, JPJ ke, dia orang lain. Sebab tu kat sana tu kadang-kadang macam kita dah ada EVP kan. Ada EVP ke, tak ada EVP ke tu, yang ada yang boleh jadi kelabu asap tu kat belah sana tak boleh kan. Memang kau kena je kan. Dia macam tu lah. Macam tu lebih kurang lah kan. Alright, dah jauh lah cerita dia kan. Tu Uber kan, pelik kan, Uber kot. Aku tak tahu. Lepas tu ada lagi yang kata, yang komen katanya dia pakai kereta lain kan. Dia pakai kereta lain, ambil apa nama ni, register kereta lain, bawa kereta lain. Yang tu, yang kalau yang tu dekat Malaysia pun kita yang Grab tu ramai juga. Tu sibuk cari aku, bang, saya dah kena ban. Kenapa? Saya ambil passenger pakai kereta lain. Aku cakap tu salah sendiri. Tu salah sendiri. Aduh ya. Tak lalu nolong dah kan. Tak boleh nak nolong dah. Kalau macam tu salah sendiri. Okay, alright. Okay, nak cerita pasal apa nama ni. Okay, ni cerita pasal Grab tak lah. Okay, Grab sekarang ni memang orang kata boleh nampak lah, dia memang kekurangan kereta. Okay, untuk six seater dia ke? Aku tahu kalau six seater elok. Kat Melaka macam banyak je kan. Macam banyak je kereta six seater kan dekat KL.
macam banyak je. Tapi itulah, dia sibuk suruh cari, yelah, suruh cari driver 6-seater premium dengan plus. Aku rasa kalau kata driver premium pun dah kurang, nanti aku rasa silap-silap 6-seater pun dapat premium lepas ni. Kalau katalah Izora ni dapat premium, aku turun KL layan premium tu. Kan, sebab aku jom masuk. KL ada bukan. KL tadi. Okay, sebab aku ada banyak juga baca kat Facebook kan, terutamanya lah. Kat Facebook banyak geng-geng premium ni lah. Sebab premium kejap je kan, dia 5 tahun je kan. Memang boleh pakai sampai 15 tahun, tapi untuk premium boleh hentak 5 tahun je lah. So lagi balance 10 tahun tu 6-seater dengan Just Grab lah. Dan plus plus pun 10 tahun je. Balance lagi 5 tahun pun dah kena belayan Just Grab. Okay, so sakit jiwa sikit kat situ lah. Alright, so sekarang tu dia, Grab dah kekurangan kereta dia nampak sangat. Tapi itulah, dia dah bagi bonus, apa nama tu, bonus tambahan tu kan. Kalau tarik yelah, driver. Tapi itulah, dia macam dah kurang pula. Kalau tidak sebelum ni tarik driver 150 kan. Tapi yang untuk 6-seater ni, even Just Grab pun dah kurang kan. Dah kurang jadi 100. Dulu 150 satu driver. Tapi tak silap aku, yang Grab buat yang macam sekarang ni, okay, macam dulu, contoh macam orang register Grab dengan aku kan, yang dapat 150 tu ataupun 200, tengoklah, ada time dia kan, promosi kan. Kebiasaannya 150 lah. Okay, yang dapat 150 tu aku je. Contoh orang yang register dengan aku tu, aku je dapat. Yang orang yang register dengan aku tu tak dapat lah. Tapi biasanya aku bagilah sikit kan, bagi duit jajan sikit kan. Janji ada kan. Janji ada. Siapa-siapa register dengan aku, biasanya aku bagilah. Tapi kena complete lah, janganlah dah register dengan aku tak complete, betul kau minta macam-macam lah, aku ketuk kau lemah jadi. Tapi sekarang ni mungkin je dia dah kurangkan kan, jadi 100. Tapi kau dapat 100, contoh macam register dengan aku dapat 100, yang register dengan aku tu pun Grab bayar 100. Macam tu lah kan. Okay lah tu kan. Kita tak payah nak sibuk-sibuk nak ni kan. Alright. Lepas tu untuk 6-seater pun sama juga, dia bagi juga 100, tinggal lagi dia tambah RM50 lah. So tu, tapi yang tambah RM50 tu, okay, daripada Just Grab sampai ke premium, okay, driver yang baru register tu, dia orang akan dapat 100 lah. Okay, dia orang akan dapat 100. Okay, yang kita yang tolong refer ni, okay, akan dapat tambahan lah. Untuk 6-seater kita dapat 150 kan, dapat untuk premium sorry lah, 6-seater dengan plus. Okay, 6-seater dengan plus dapat 150. Premium dapat 200. Banyak 200. Untuk AZ mahal lagi 250. Padahal AZ dengan premium kereta yang sama kot. Aku tak faham Grab ni apa perangai dia. Dia tutup lampu. Okay, kat sini dah terang sikit. Apa perangai Grab ni kan. Yelah, Alhamdulillah, dia tahu. Sebab aku ni aku tak tahu ni dah lama untuk cerita ni. Aku tak tahu yang buat Alphard tu, yang register dengan aku tu, dia complete trip ke tak, aku tak ingat. Kata silap aku ada seorang brother register dengan aku buat Alphard. Premium lah, tapi bukan masa ni lah, dah mahal-mahal ni kan. Berapa tahun sudah, aku tak ingat dia complete trip ke tidak. Aku rasa dia tak complete trip, tak silap aku. Sebab dia kata dia nak buat part time je kan. Aku rasa sebab dia ada apa, ada masa dia kan. Merah lah. Okay, ada masa dia kan nak completekan trip. So itulah, dia tak complete trip. Aku rasa dia masih dia bawa, tapi dia dalam masa berapa tu dia tak complete trip. Macam tu lah kot cerita dia lebih kurang, aku tak ingat. Okay, lepas tu apa lagi? Tu pasal referral lah. Sebab lagi satu, Grab nak apa orang kata, nak tarik driver. Aku dah cakap banyak kali lah, malu weh nak
nak recommend driver dengan tambang macam ni. Aduh. Tambang kalau sedap tak apa bai. Kan kan sekarang ni aku tengok ramai kecundak, aku ni pun tak tahulah berapa lama boleh tahan lagi ah. Insurans pun aku tengah pening ni. Aku rasa tahun ni aku kena pakai daily balik. Tak lalu dah nak pakai. Nak pakai tahunan, ya Allah. Hai, manalah nak mengekau lah. Tak lalu dah. Aku rasa tahun ni memang kena pakai daily balik. Keras sikit lah. Kurnia ke apa, kurnia dengan Allah, apa benda lagi. Satu tu favourite tu. Kurnia dengan apa? Aku dah tak ingat dah. Dia dua insurans tu. Kurnia dengan apa, dia RM7 lebih kan. Tak apalah. Layan je lah. Kan? Sebab tu nak tarik driver pun malu lah. Kalau tambang macam ni. Kalau tambang sedap sikit tak apa. Kan? Tu yang jadi lepas tu kena pula ni tengah kecoh sekarang ni yang pasal apa nama ni, bila passenger cancel, okey, bila penumpang cancel kan, bila penumpang batalkan tempahan, kita punya ni naik kan, CR kita kacau. Ataupun ni kalau driver lama, kita panggil apa dulu, apa nama ni, cancellation dalam. Yang lama lah, driver lama tahulah. Kita panggil cancellation dalam. Maksudnya passenger cancel, dia ada efek sikit dekat kita punya CR tu sebenarnya. Walaupun tak nampak kan dekat CR tu kan. So yang baru ni Grab update, bila passenger cancel, kita punya CR pun kacau jugalah kan. Dia dah bagi apa nama ni lah, yang jenis-jenis ni lah, yang sidai passenger kan, yang apa nama ni, kau makin lama makin jauh kan, makin lama makin jauh dengan passenger kan, suruh passenger tu cancel lah, tu kau kena lah. So lebih kepada lah korang-korang yang apa kata, yang rajin sidai passenger ni kan, dah kacau. So sekarang ni bila dah jadi macam ni, okey, ramai yang cakap, oh jangan layan apa nama ni, job back to back. Tak ada sebenarnya, boleh je kau nak layan job back to back kan, kau layan je lah. Selagi kereta kau bergerak kan, ataupun bila sistem detect, oh kau nak ke apa, kau nak ambil orang tu, sebelum tu kau yelah job back to back kan, kau nak drop orang lain dulu, kau nak drop passenger A dulu, baru kau nak pergi ambil ke B kan. Kau nak ke B tu, dia cancel pula. So yang jenis back to back tu okey, tak kacau, tapi masih menjadi kerisauan lah kan, masih menjadi kerisauan. So RRC dekat KL lah, dia orang aku tak tahu lah settle benda ni ke belum, tapi sebab benda ni baru kan, kata ni 9 hari bulan kan. Hari ni kot 9 ke dah 10 hari bulan hari ni, tengok. Hari ni dah 10 je lah. Ya, dah 10. So itulah dia CR passenger cancel pun kita kena. Sebab itulah korang tu aku cakap, harga tak berkenan cancel lah kan. Lagi satu update, tapi yang ni Grab tak bagi tahu kan, dia tak bagi tahu kan, benda ni tak bagi tahu lah. Okey, untuk korang yang opt in kan, nampak kan jarak kita nak pick up dia berapa kilo, kita nak hantar dia berapa kilo kan, tapi job kat kecil lah. Okey, untuk yang opt in. Okey, ni baru update, aku tak tahu dah berapa lama benda ni, sebab aku baru perasan. Sekarang ni untuk job kat besar pun kan, job kat besar yang job yang lebih daripada 15 km kan, pun sama juga. So maksudnya job kat besar lagi bagus lah, nampak harga, nampak macam dulu job kat besar, nampak harga, nampak jarak kita nak ambil orang tu je. Jarak hantar kita tak nampak. So yang update baru ni kita nampak harga, jarak ambil, jarak hantar. So dia dah macam sama dengan job kat kecil lah kan. So aku cakap, apa hal tak bagi je job kat besar kan, nak juga job kat kecil tu, aku tak faham. Hai Grab je berangai. Alah hai kan. Lepas tu tak campur lagi apa nama ni, kadang tu apa nama ni,
Yelah, job yang macam ni kan dia, Grab dia cakap 15, lebih pada 15 km job kat Pesau kan akan masuk. Tapi tu aku tak tahu kalau korang kat KL. Aku kat Melaka ni kadang job lebih 20 kilo kan, aku dah accept macam ni mesti cerita ni sebab job kat kecil kan. Aku accept pun just Grab. Oi, pantang betul aku. Dan aku tu cancel je. Kalau macam tu aku dah accept, nampak just Grab aku cancel. Aku cakap celaka, menipu je. Aku tak peduli tau tu. Walaupun kadang harga dah macam okey tapi disebabkan aku rasa tertipu dengan job card tu, aku cancel. Aku tak peduli. Aku tak peduli kan. Aku cancel, aku berani kan. Tu cakap apa nama ni, tak berkenan aku cancel kan. Tapi itulah bila dah sidai-sidai lah bagai ni, itulah yang jadi Grab bot itulah. CR passenger pun dah kacau. Tapi benda ni dah lama dah kan kita dengar Grab nak buat. Akhirnya dia buat lah. Akhirnya dia buat. Sebab dengar benda ni dah lama kan. Tu cakap, macam aku cakap tadi, driver lama akan panggil benda ni cancellation dalam. Cancellation dalam. So dia dah kira sekarang ni dah bukan dalam lagi lah kan. Dia dah zahirkan benda ni. Alright. Okay, lepas tu apa lagi? Alhamdulillah. Okay, ni pasal AI Grab ni. Okay, AI Grab. Macam sebelum ni kita boleh apa nama ni, duk tanya-tanya tu kan. Aku tak tahu dekat Melaka tak ada lagi ke apa. Katanya sekarang ni aku rasa yang AI Grab ni dia dah adjust kot. Kan tu aku dah buat video tu lah. Aku nak guna tu, aku tanya kenapa tambang tak mahal lah benda semua. Aku rasa tu yang Grab dia. Tu Grab jadi pisang tu yang Grab tukar tu. So AI dia sekarang ni lebih kepada kita tanya apa nama ni, macam mana kita nak apa nama ni, nak cari dekat tempat mana yang harga tengah mahal dekat mana tengah high fare contoh. Tanya AI tu kat mana. Aku ni tak boleh nak tunjuk ni. Dia kata silap aku bila ada job masuk baru boleh pakai tapi yelah bila job masuk tak ada nak belik tu benda tu kan. Kita nak ambil orang tu lah bagai nak belik-belik. Tak lalulah. Tu korang boleh try sendiri lah kot. Dia lebih kepada voice lah the voice. Okay, boleh bila masuk job card tu, bila masuk job boleh suruh AI tu message passenger, I on my way ke. Tapi aku rasa bahasa Inggeris kot. Boleh try kot kalau bahasa Melayu kan. I on my way ke apa, message apa ni, suruh turun ke apa bagai kan. Cakap je. Tapi yang pasal AI bercakap ni, aku tak silap aku dekat Singapura dah agak lama lah. Kita lambat sikit. Kata silap aku dekat Singapura dah lama dah yang pasal voice command ni kan. Kita je lambat sikit. Kita je lambat. Mana ni? Kelebang, patah balik Kelebang. Aku dekat Kelebang ni. Okay, tak, aku nak balik ni lepas subuh. Aku bulan puasa ni kayuh malam kan. Tak ada dah. Lepas subuh, dah sampai subuh tadi, kita balik lah. Aku kat Kelebang, patah balik Kelebang. Ampun dah. Alright. Lepas tu apa lagi? Aku dapat notification tapi aku tak pasti untuk korang dekat KL. Okay, aku rasa kalau dekat KL untuk apa nama ni, untuk KLIA lah kot. Sebab yang aku punya ni dia tunjuk Subang Airport lah, sorry. Dekat airport Melaka lah kan. Airport Batu Berendam. Tapi aku tak tahu korang dapat ke tidak notification ni. Aku rasa dapat juga sebab dia kata MHP dah tak bagi, macam mana cakap, untuk dapat job betul-betul dekat area airport kan. Maksudnya kau memang betul-betul kalau aku rasa, kalau ikut pemahaman aku, untuk dapat job memang dekat apa nama ni, dekat Charterfield, Landside dengan Mitsui lah. Aku tak tahulah takkan ada job bocor lagi ke apa, aku tak tahu kan. Tapi sebab kadang tu kadang ada je job orang tak nak ambil, job buang orang panggil kan, job buang kan, job buang. Kadang kau dekat terminal tu dapat. Aku tak tahu Grab dia dah lepas ni dia akan ubah dia punya algoritma tu ke apa kan. Takkan bagi dah, takkan ada dah job buang tu. Kalau ada job buang still dekat tempat menunggu kan. Macam dekat airport Melaka ni pun
kau takkan dapat job betul-betul dekat area airport. Kau kena keluar lah. Maksudnya dia dekat roundabout. Kalau airport Melaka kat roundabout, dekat roundabout nak masuk ke airport tu pun tak boleh dapat job. Betul ke belakang ni. Luar betul lah kayaknya. Bukannya roundabout betul dekat airport tu. Roundabout belakang tu okey. Kau rasa boleh dapat lagi. Roundabout daripada town dengan roundabout daripada Kerubung. Kan? Betul-betul roundabout dekat airport tu tak dapat. Aku tak tahu sebab aku punya ni dia tunjuk untuk airport Melaka. Aku tak tahu KLIA. Aku rasa sama juga KLIA. Kan? Kalau ikut pemahaman aku macam tu lah. Kan? Dia kata sebab MAHP dah tak bagi. Tak bagi. Tak bagi untuk ni lah. Dia tak nak bagi. Yelah korang yang mana yang rajin tunggu job buang dekat, kalau aku rasa ni lebih kepada kat KLIA ni. Airport Melaka aku tak ada. Aku nampak orang bersidai dekat airport Melaka. Kan? Aku rasa korang lah yang tunggu apa nama ni, yang nak tunggu dekat tu, dekat bawah tu kan, dah dapat job buang ni pasal kan, dapat short trip lah apalah, macam-macam perangai korang ni. Okay. Lepas tu apa lagi? Ni bonus hari raya. Okay, tapi ni Grab kata berapa? Dia nak bagi tahu 13 Mac. Hari ni baru 10. Hari Jumaat ni, yalah. Kita pun dah tinggal beberapa hari lagi. Kejap dia nak ambil puasa lah. Kejap je tu. Kejap nak raya. Kejap je. So nanti dia bagi tahulah. So tahun ni dah dengan sekarang keadaan pink pun masih sendu kan. Kayuh malam pun aku duduk Melaka Central menung banyak juga apa nama ni, itulah lah. Mungkin aku tahu ni mungkin raya kerja juga lagi. Kan. Tengok minggu depan macam mana. Dah meriah. Mungkin minggu ni, hari ni apa, Selasa. Mungkin kot dah Jumaat, Sabtu, Ahad ni mungkin dah mula kot kan. Tapi job banyak lah. Harga mahal tu mungkin tak. Okay. Job banyak tapi mahal tu mungkin tidak. Okay. So pandai-pandai korang lah. Okay, ni tadi pasal cancellation. Apa lagi? Tak ada dah. Tu je lah. Okay. Tu je lah. So bonus hari raya je kan, dia punya insentif sedap-sedap tu dia bagi tahu 13 hari bulan. Alright. Apa lagi update ni? Tak ada dah. Tu je lah. Lepas tu lupa pula. Apa nama ni? Bolt tak silap aku. Bolt. Rupanya Bolt sebelum ni dia buka untuk nak register dia buka memang untuk kereta sendirian je. Untuk taksi dia baru lagi buka. Baru lagi aku cakap lah. Selalunya kan. Selalunya company syarikat e-hailing ni, dia bila nak ni, dia biasanya dia akan push ke taksi dulu. Kebiasaannya. Yelah sebab taksi dah ada apa kata, memang dah ada permit dia kan. Tinggal lagi dia buat app saja. Okay. Rupanya Bolt dia untuk ni dulu. Kereta sendirian dulu. So maksudnya itulah. Yalah macam kita sendirian ni lah, patut nak kena EVP lah apa bagai kan. Jadi lama weh proses tu. Kalau kata itulah lain. Bolt ni aku cakap Bolt ni baru buka taksi. Dia mula-mula buka tu hari memang kereta sendirian je. Aduh ya, selalu syarikat e-hailing buka taksi dulu kan. Sebab taksi dah ada permit kan. Dah senang lah kalau kata nak buat apa kata beta test ke apa kan, nak test app ke apa. Secara logiknya dengan taksi dah senang kan. Sebab diorang dah ada permit apa kan. Tapi Bolt ni lain kan. Bolt ni lain. Lepas tu je lah. Sebabkan Bolt ni dia ada ala-ala macam Uber sikit. So dah ada sikit lah. Dekat tambang tu dah mula nampak lah. Ada yang kata lah
yang dia tunjuk tu lain kan, yang dapat dekat driver lain kan. Ni aku tengok dia macam Uber dulu. Macam perangai-perangai Uber dulu je kan. Tunjuk lain, dapat tu lain. Kena monitor. Maksudnya kau kena yang buat Bolt ni, kau kena rajin lah, rajin tengok kan. Kira hari tu kau dah buat 10 job Bolt tu, kau kena tengok receipt tu semua kan. Kau kena rajin tengok. Kalau tak rajin tengok, memang Bolt kan, dia ambil lebih tu pula kan, tak peduli kau. So yang buat Bolt kena rajin tengok receipt. Macam aku dulu lah buat Uber tu, kena rajin tengok. Bila dah tahu macam tu kan, rajin kelepet tu kan, kena rajin tengok lah yang buat Bolt. So apa lagi? Ni aku tak tahu korang dah banyak tahu ke tidak kan. Okay, untuk beli top up Grab. Okay, beli top up Grab, yang dekat dalam apps Grab tu, maksudnya yang passenger punya app lah, dah boleh beli lah. Sebelum ni dia jadi macam apa kata, jadi bengong kejap ke apa, masalah teknikal. Dia tak update lah tu masalah ni, dia tak update. Okay, dia tak update. So sekarang ni dah boleh beli balik lah. So mana tu kau buka tu, type, pergi dekat GrabMart, type kedai tambah nilai. Jangan type kedai top up tak jumpa. Tak keluar. Aku kena hal tak jumpa. Punya kedai tambah nilai. Kau type kedai tambah nilai, memang keluar untuk Grab lah. Untuk Grab driver Okay, ni untuk pemandu kan, untuk rider Grab. Okay. Kalau nak beli yang kata korang yang pengguna Grab, nak beli top up tu, yang tu lain. Yang tu kena top up daripada korang punya bank lah kan. Yang tu top up punya lain. Yang tu. Kalau yang untuk driver, rider lain. Kan tersalah beli pula kan. Tersalah beli pula kan. Okay. Alright. So tu je lah. Okay, dia sebut pasal top up. Okay. Ni aku dah pernah cerita kan benda ni. Tak apalah, cerita lagi. Ni untuk driver baru. Okay, driver baru. Untuk driver yang baru dalam 3 bulan ke setahun. Aku rasa setahun tak. 3 ke 6 bulan lah kan, kita boleh cakap driver baru kan. Setahun tu dah kira senior lah kan. Dah kira senior tak senior lah kan. Okay. Untuk driver yang driver baru, korang memang kena top up sekurang-kurangnya RM30 ni. Untuk driver baru korang memang kena top up sekurang-kurangnya RM30 untuk dapat job, walaupun job grade pay. Ni untuk driver baru saja kan. Dah lama dah tak heran dah kan. Dah lama job kau punya kredit kosong pun, kalau job grade pay dapat job RM1,000 lah kau kan. Tapi untuk driver baru, untuk job grade pay pun kau kena top up lah. Top up paling tidak RM30. Kau tak ada modal RM10 tak apa, tapi kena top up kalau driver baru. Aku perasan ni benda ni. So untuk driver baru kau memang kena top up. So kalau dah lama-lama sikit, dah 6 bulan, 8 bulan, setahun, tak apalah. Dah tu dah boleh lah, tak top up pun job masuk kan. Tapi untuk driver baru memang kena top up lah. Okay. Padahal apa nama ni, ada yang komplain lah, tanya kan, asal job tak masuk kan. Aku cakap job tak masuk, apa hal pun ni kan. Dah call CS sabda semua kan, tak dapat jawapan kan. Aku cakap macam mana ni, apa cerita ni kan, macam mana ni kan. Lepas tu tengok profil dia, baru lagi kan, baru lagi kau ni, baru lagi. Betul, bila tengok kredit lah kosong. Aku cakap cuba kau top up. Cakap, ada modal lah kau top up. Kau top up RM10. Aku cakap kalau ada modal lebih RM50 tak apa. Dia top up je, pop, masuk je. Okay. Driver baru lah. Driver lama-lama pandai korang lah. Okay. Apa lagi? Tak ada apa dah. Tu je lah perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja pada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.